Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okey, nama saya Mustafa Khan. Saya daripada Persatuan Hak Masyarakat Malaysia. Okey, adik ni datang daripada Pulau Pinang. Okey, kes adik ni, adik ni dia ternampak iklan di sosial media. Jadi dia mengingatkan bahawa mereka tu semua adalah daripada pinjaman wang Malaysia. So dia pun pergi download aplikasi tersebut dan dia telah membuat pinjaman. So jumlah pinjaman yang dia dapat kat tangan adalah RM10 dan dia telah bayar sehingga RM7,000. Tetapi dia orang masih lagi meminta daripada dia sebanyak RM12,000. So jadi dia dah sedar ini bukan daripada pinjaman orang Malaysia. So ini pasti daripada Alor. Jadi dia dah buat report polis yang dia datang ke sini. Bila dia datang ke sini, kita buat semakan. So apa yang kita dapat tahu, dia dah bayar lebih daripada apa yang dia pinjam dan dia bukan pinjam daripada pinjaman orang Malaysia. Dia tersalah pinjam daripada Alor. Okey, bukan dengan niat sengaja. Jadi hari ni apa yang kita buat, so kita dah selesaikan kes dia dan kita akan keluarkan surat and everything kepada dia. So saya nak bagi tahu, jika kalau saudara mara dia ke, kawan ke, rakan sekerja ke, atau siapa yang ada nombor telefon dia, jika kalau kamu dapat apa-apa gambar ke video berkaitan dia untuk hantar kat you all, korang blok saja, jangan layan, sebab dia ni bukan buat salah pun. So kita dah check baru kita keluarkan surat, bukan simply kita pun keluarkan surat ataupun buat video. Jadi siapa yang ada masalah lu pinjaman orang Malaysia, scam dan duit dalam pelabrak whatever, sampai ada masalah dalam isu-isu seperti ni, kamu boleh datang jadi PHM. So kita akan bantu. Assalamualaikum dan juga selamat siang.